So hari ni aku nak buat apa? Aku nak review motor kesayangan aku. Walaupun tak ada orang tanya macam biasa. Jadi ni merupakan LC135 V3 tak silap aku. Aku beli tahun 2 tahun lepas. 2 tahun lepas aku beli. Sebab apa aku tak beli V6 atau V7 time tu? Sebab ni motor idaman aku daripada aku form 2 ke form 3 macam tu. Memang aku dah lama minat motor ni. So atas minat aku beli. Bukannya sebab mulut orang. Ikutkan harga aku dapat ni, boleh dapat beli Y tau. Ramai agak bersoal kan, member-member aku kan. Tapi minat, nak buat macam mana minat? So hari ni aku nak buat review santai je. Ada orang pula, malu tu. Bam! So hari ni aku nak buat review santai je dekat motor kesayangan aku ni. Aku nak share kat korang apa yang aku dah buat, apa yang aku belum buat, apa yang aku nak buat, apa plan aku akan datang. Aku cerita je lah semua. Walaupun tak ada orang tanya aku nak cerita kat. Suka hati aku lah. So kita akan mula daripada belakang dulu. Ada bunga mat. Bunga untuk K. So mula daripada belakang, kita ada nombor plate. So nombor plate ni cerita dia, nombor plate sebelum ni dia terlalu basic, terlalu orang kata stock lah. So aku nak ikut trend. Time tahun lepas trend tau tak, flip belakang depan tu, plate depan belakang tu. Aku ikut lah trend tu. So frame ni aku tengok beli berapa. Tapi aku akan letak apa, berapa harga lah. Nanti aku tulis lah. Sebab kena research dulu, aku tak ingat berapa harga. Certain lah aku ingat. So yang ni aku beli asing. Frame ni asing dengan nombor plate. Nombor plate ni aku beli... tak! Aku beli frame ni, free plate ni. Plate ni dapat plate kosong. Plate kosong ni pasal aku hantar kat kedai kat Terengganu. Aku minta berapa kan hari tu, aku lupa lah. Tapi habis lah duit aku apa, duit belanja 3 hari habis lah. So ni sekali dengan plate, aku beli kat Shopee kat lah. Nanti aku letak link sekali lah kalau korang berminat kan nak make up macam aku. Sebab ni aku try buat clean concept yang jimat lah. Sebab aku ni student. Lepas tu atas ni pula, bar ni aku beli baru. Baru sampai minggu lepas. Bar ni aku beli sebab aku punya yang original. Aku ada yang simpan lagi original sebab sebelumnya aku pakai box, pakai monorack. So aku tinggal kat sana, nak balik Melaka kan, pakai box. So sini nak melawar. So aku beli ni dekat Shopee juga dalam 30 lebih kot. So ni tak ori. Kalau ori 50 lebih market. Tak apa lah buat, asal buat lawa. Tak ada orang tanya pun. Kau relax ke? Kau bawa motor ni ada orang tanya ke tak silap, bang, abang punya set ni ori ke? Abang punya barang ni ori ke? Tak ada. Jangan nak kencing aku. Tak ada. Melainkan ada orang betul-betul tanya lah. Belakang ni tak ada apa sangat pun. Kau nampak standard belakang. Actually motor ni standard je. Okay, next kita cerita pasal ni lah, exhaust. Exhaust ni exhaust ketiga aku pakai. Exhaust ketiga aku tukar. Ni Espada E6. Sebelum ni yang first kali aku tukar Espada E4. Tu aku cakap betul, sedap dia. Bunyi memang sedap. Kalau korang tanya orang lain pun kan, memang orang akan cakap Espada punya pengeluaran E4 paling sedap untuk 28mm. Tapi sebab waktu tu ada apa? Sebab waktu tu ingat tak yang ada tahun baru Cina punya kes, bukan kes, tahun baru Cina punya something lah. Pasal jalan raya punya jenayah semua tu lah. Pasal aku macam goyang sikit lah pakai tu bising. Tak ada bising pun. Tapi kalau nak kena-kena kan. Tak Mat, aku buat cerita ni. Lupa aku swap juga tu. Waktu tak ingat bila member Terengganu aku, dia nak tukar. Dia pakai ni i6 ni. Dia nak try pakai dia pakai back pressure tu. Mat, aku cerita apa ni? Jauh sangat ni. Salah. Okay, kronologi dia macam ni, Mat. First aku pakai standard exhaust. Lepas tu aku beli E4 sendiri. Bayar kedai Shopee lah. Nanti aku bagi link. Lepas tu aku pakai Espada tu aku swap dengan member aku. Tu baru swap dengan member aku. Member aku ambil E4 tu, aku ambil Espada back pressure tu. Lepas tu dah lama pakai, aku rasa bosan, aku letak dekat FB nak swap. Aku letak ada orang budak kerubung. Aku tak tahu lah siapa. Tapi budak kerubung lah. Tu swap Espada back pressure dengan ni. Aku tak tahu kenapa budak tu nak back pressure. Tak tahu lah. So swap lah. So sekarang aku pakai lah ni. Habis sekarang yang ni aku sumbat fiber tebal ya. Memang aku sumbat fiber sebab sebenarnya aku takut lagi dengan polis dengan JPJ ni. Tapi tu alhamdulillah setakat ni lepas JPJ 2 kali. So next dream lagi aku cerita dengan Taya. Kita terus ke sini lah. Sekejap aku pegang lah, tak steady tu. Okay, so ni aku beli tahun lepas. Ni brand Supremo. Supremo 210 ke 220 ke 210mm lah, aku lupa lah. Ni Supremo. Dia boleh agile rebounds. Ni best lah aku cakap. Memang berbaloi lah. Aku cadangkan kau beli lah. Tu je aku cakap. Sebenarnya tak tahu nak review apa sangat tu. Sorry tu. First time. Okay, kita pergi depan lah.
Aduh, orang pula aku malu tu. Tapi aku tengah melawan aku punya hawa nafsu untuk malu. Mudah siap. Okey, kita pergi ke depan pula. Cover set nanti kita cerita. Cover set kita letak last lah. Sebab cover set ni banyak cerita sebenarnya. Okey, yang ni. Nombor plate ni Shopee ke. Actually selepas aku tukar cover set ni, aku takkan nombor plate kat Terengganu. Lama ke lah. Sebab tak ada duit tu. Nombor plate ni pun mahal tu. Aku tapi bila aku fikir balik, daripada aku spend 300 dekat saman, baik aku spend benda ni 10 kali lagi murah, 10 kali ganda lebih murah. Kau tahu tak? Ni RM30 je one set. Aku beli ni tak ingat RM15 kot. Yang depan ni, pasal yang belakang ni holder ni RM15 juga. So RM30. Kau nak bayar 30 ke RM300? Kau fikir sendiri mat. Next kita ada, aku sebenarnya tak buat banyak pun motor ni. Korang jangan nak. So, Dream ni aku beli tahun lepas juga ah. Kiranya ni sebenarnya asalnya daripada setup raya tahun lepas. Ni setup raya tahun ni. Itu je sebenarnya. Banyak jimat lah aku, banyak jimat. So, tahun depan cuba korang suggest konsep apa pula aku nak buat. Sebab aku plan nak buat konsep hitam, gelap, full black ah. Baru nampak ranggi kan. Walaupun motor slow macam So, rim ni aku beli, tak ingat harga, nanti aku letak harga. Ni rim 3 batang. Sebab aku minat 3 batang ni lama juga ah. Sebab dia nampak minimalis. Aku rasa ada 2 je rim bagi aku minimalis gila. 3 batang dengan 5 batang SP. Dia nampak clean lah. Sekarang ada lagi satu aku tambah kat wishlist. 4 batang Rapido. Oi, tu dapat memang menyala mat. So ni aku beli warna putih sebab aku nak matchikan dengan ni. Dengan cover set lama juga sebenarnya. Cover set lama aku, cover set Science. Korang boleh tengok gambar yang aku letak ni. Ni setup aku yang lama lah. Memang menyala lah aku cakap. Korang tu malu. Okay, next kita review tayar. Aku dah start pakai, aku dah mula kacip, aku dah mula minat, aku mula suka lah tayar ni. Tayar ni aku recommend lah kat korang. Ni aku beli Diablo Rosso. Pirelli Diablo Rosso. Memang berbaloi. Serius, melekat atas jalan. Aku dah try dah dekat semua tempat. Memang menyala. Ramai pula orang lalu ni. Macam ni. Orang kisah pun. Aku je yang kisah. Ni, tayar ni. Gentle cakap. Panas, hujan, terik, kering. Macam ni, mat. Aku tak tipu. Korang kena try. Tapi sekarang tak tahu harga dia berapa. Sebab yang waktu first aku tukar tu, aku tukar harga dia RM150 satu. RM150 satu. Lepas tu aku tukar dah. Kenapa kau U-turn sini mat? Memalukan. Lepas tu aku tukar kali kedua tu RM125. RM130. RM130. Tak tahu sekarang harga berapa dah. Mungkin sebab dah mula ramai pakai, so demand dah tinggi. So harga dia jatuh. Tak tahu, aku tak tahu. Jangan tanya aku tu. Aku bukan budak ekonomi tu. Ekonomi aku fail. Okay, next. Cover set lah. Kita cerita cover set. Okay, cover set ni aku beli dekat Shopee kat aku boleh letak. Asal semua Shopee ni? Asal semua Shopee Sebenarnya aku ni ada masalah tau. Malu nak pergi kedai motor. So, sebab tu aku beli Shopee. Dan pasang sendiri. And certain tu aku pasang kedai. Macam tu lah. So, cover set ni cover set JMX. Korang jangan claim ori Okay, yang ni memang tak ori. Yang ni ni HLD. Ni tak ori bukan OM. Kalau OM nangis mat lagi. Baik aku beli benda lain. So itu saja serba-serbi berkaitan dengan motor aku. So ada banyak lagi sebenarnya. Tapi aku tak tahu dia nak cakap apa. Ni first time dah aku buat review macam ni. So next, korang boleh komen apa aku nak buat. Sebab ni ada lah orang suruh aku buat. Macam nak tahu kan apa aku buat kat motor. Sebab dia orang kata motor aku ni clean. Walhal tak pun. Serius tak? Ni kalau korang close up ni minyak hitam bersepah. So tu saja. Kalau seat ni korang nanti aku letak semua linknya dia. Korang pandai lah tengok sendiri dekat description tu. So kalau korang ada apa-apa berminat untuk next video, just comment. Ni aku bukannya buat otomotif semata tau. Aku buat semua sebab aku bosan. Macam tu lah. Okay, cuba korang rate motor aku 1 ke 10. Berapa smart ni motor aku ni. Nak tahu juga pendapat orang. Mana tahu di segi short segi. So thanks for watching. Aku harap korang enjoy this video. And hopefully this video can glow up. Walaupun aku ni tak glow up lagi. Aku glow up lah. Aku handsome lah. Okay, itu saja. Thanks for watching. Do subscribe. I love you guys. Come on.